Hai Tapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu madani korang. Napiah, terima kasih. Lama tak buat live ni korang. Lama tak buat live ni. Rasa gugup lah pula ni. Okey, kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi, salam jemaah korang. Salam jemaah, terima kasih. Sudi-sudi lalu-lalang ke live host Amri. InsyaAllah pada pagi ni, pada pagi jemaah yang mulia ini, InsyaAllah kita akan bincang isu-isu semasa dalam negara. Dah 2 minggu dah saya tak cover ni. Berbeluasa dah ni. Dah berbeluasa dah puak-puak pembangkang ni. Puak pembangkang ni, alamak. Teruk benar dah puak pembangkang ni. Meroya-roya dah ni. Merota-rota meroya-roya ni. Okey, terlebih dahulu sahabat-sahabat yang mana baru masuk, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih. MCR dah rindu dah. Dekat Abang Sengau ni. Dia bermaharajalela dah. Puak-puak pembangkang dah mula bermaharajalela. Sebab apa? Sebab host Amri tak melakukan live. Dia dah seronok dah. Mana dah Abang Sengau ni? InsyaAllah pagi ni kita nak bagi pencerahan ni. InsyaAllah kita tengok dulu ada 2 isu Ada 2 isu pada pagi ini. Isu yang pertama InsyaAllah PMX kita sahabat. Isu yang pertama PMX kita yang sangat lantang. Yang sangat lantang di peringkat antarabangsa, sangat berjaya korang. Sangat berjaya mendesak Israel dan rakan sekutu dia dah mula menggigil korang. Sebab daripada ceramah ataupun pidato daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Israel sedang menggigil sekarang sahabat-sahabat. Israel dan sekutu-sekutunya dah mula menggigil. Sebab daripada hebatnya kata-kata PMX kita, Israel dah mula takut dah. Dah mula gelabah dah. Dan negara-negara luar, contohnya Sepanyol, Itali Itali, negara luar dah buka mata korang. Ya, salam satu Malaysia. Ya, Iqbal. Selamat pagi. Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudi lalu dan join live host Amri pada pagi ni. Salam jemaah So hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita, akhirnya you tahu tak negara Itali, negara Sepanyol, UK sendiri tau. UK sendiri pun menyokong Palestin korang. Nampak tak korang? Hasil perjuangan daripada PMX kita bergegar-gegar di petah dunia, sahabat-sahabat. Dan juga kita tengok hasil daripada ucapan dia dekat mana? Dekat Qatar dekat Qatar tu. Ya, isu semasa PM Malaysia. Sahabat hasil ucapan dia dekat Qatar tu, sahabat. So Arab negeri-negeri Islam ataupun negara-negara Arab dah mula kian nak bersatu korang. Dah mula nak tubuh pakatan tentera. Pakatan tentera untuk apa? Untuk insyaAllah, saya ingat insyaAllah Israel checkmate korang. Israel akan checkmate tak lama lagi korang, InsyaAllah. Boleh Itu isu yang pertama pagi ni. Dan juga isu yang kedua korang.
Isu yang kedua, insyaAllah pasal minyak ni korang. Pasal minyak. Kan apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita ni, sahabat-sahabat, akhirnya minyak turun korang. Akhirnya minyak turun. Maknanya apabila minyak turun, checkmate lah pembangkang korang. Checkmate lah pembangkang. Tak boleh buat apa dah. Tak ada dah. Saya ulang, tak ada dah korang. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kita tu, PMX kita tu dah mula tunaikan janji dia korang. So tak ada isu lagi dah. Pihak-pihak pembangkang dah mati akal. Saya jamin insya-Allah kalaulah macam ni lah pihak pembangkang, dia tak boleh pergi jauh korang. Turunlah Mamak Termizi, buka mata dengan jelas. Selamat pagi. Apa ni, DR Darling. Selamat pagi juga. Kenapa minyak RON 95 tak buat macam Budi DC Madani? Alamak, ikhbar. DC lah. RON 95 pun RON 95 lah. Janganlah ikut benda yang sama tu. RON 95 tu dah cukup baik korang. Sebab apa? Dia adil kepada seluruh rakyat Malaysia, Iqbal. RON 95 tu, apa yang kerajaan buat hari ini sangat adil. Sangat adil kepada rakyat Malaysia korang. Jelas So, tak ada sebab lah pembangkang memang mati akal korang. PRU 16 nanti memang jatuh, memang pembangkang memang hancur korang. Sebab apa? Sebab pembangkang ni memang lemah korang. Memang lemah. Bagi duit lah mudah memperbudakan rakyat. Iqbal. Dah comel dah. Budi RON 95 tu dah sangat cantik dah korang. Tak payahlah nak komplain lagi korang. Dah sangat cantik. Dah dipermudahkan kepada rakyat-rakyat tu korang. Boleh? Kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat menejah ke live host Amri. Kita bincang isu-isu semasa dalam negara. So, saya pelik dengan pihak pembangkang ni korang. Sebab apa? Pihak pembangkang, minyak turun pun dia tak suka korang. Minyak turun pun dia maki Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minyak dah turun pun dia fitnah lagi PMX kita ni. Memang masalah. Pihak-pihak pembangkang ni memang masalah korang. Sungguh-sungguh bermasalah kepada rakyat Malaysia. Janganlah terpengaruh dengan pihak-pihak pembangkang ni. Janganlah terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin pembangkang ni. Memang dia ada masalah. Ada masalah hati. Minyak turun pun dia kata naik korang. Minyak dah turun daripada RM2.60 turun kepada RM1.99. Dia kata rakyat tak untung, dia kata. Astagfirullahalazim. Cucu IC pun bising. Iyalah, Flik itulah masalah puak pembangkang ni. Pihak pembangkang ni memang otak Haji Hadi Awang. Betul tu. Otak Haji Hadi Awang ni, pihak-pihak pembangkang, dia sama otak dengan ulama' dia tu, Haji Hadi Awang. Memang masalah korang. Cadangan Budi DC Madani Rafizi lebih utama rakyat. Tak, sama je. RON 95 pun sama. Lebih baik RON 95 ni memang lebih adil kepada rakyat korang. Ya, pembangkang memang bongok. Kau tu penjilat pasal kau puji kerajaan. Ya Allah, Razmi. Awak tak rasa ke minyak turun, Razmi? Saya tanya awak ni, turun ke naik, Razmi? Minyak sekarang turun ke naik? Saya tanya awak. Saya tanya awak, ikut fakta, jangan ikut nafsu. Razmi 30 hari bulan 30 hari bulan September minyak turun. Razmi. Kalau awak tak tahu fakta, tak reti nak menilai fakta, memang awak masalah, Razmi.
Memang awak masalah, Hairul Hairul pun sama. Minyak turun. Harga minyak turun, Hairul. Otak awak lah, memang masalah. Memang masalah. Kepada yang baru masuk, sahabat-sahabat, bantu share korang. Bantu share. Sebab apa saya sedih lah kepada puak-puak pembangkang ni. Minyak turun pun dia kata PMX zaling. Minyak turun pun dia kata PMX zaling. Astaghfirullahaladzim. Otak Haji Adi betul lah. Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudi-sudi singgah ke live host Amri. Memang zalim, bukan kesemua rakyat merasa. Razmi, memang betul lah, inilah dipanggil subsidi bersasar, Razmi. Ini keadilan bukan keadilan tu kepada orang bukan sama rata, Razmi. Keadilan bukan sama rata, Razmi. Keadilan kena letak kepada tempat yang betul, Razmi. Sebab turun minyak tapi berbagi syarat. Betul lah, Razmi. Yelah, macam awak nak kahwin. Awak nak kahwin kena gaji, kena bagus. Betul ke awak cukup lekat? Ni nak bahang ikut dam tak boleh lah, Razmi. Lain mengopak dan mengapu. Ya Allah, abangmu, saya tak ngopak. Geng-geng, awak pergilah tengok. Geng-geng parti pembangkang, parti Islam. Dia kutu. Dia kata Anwar Ibrahim zaling. Kerana turun minyak, dia kata zaling. Astagfirullahaladzim. Terbaik Madani. Good morning, Ling. Terima kasih hadir. Ni, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri PMX, dah turun dah harga minyak pun dia kata zaling. Otak Haji Adi memang masalah. Lesen tak ada, tak merasa minyak. Yelah, Razmi, negara ini negara hukum. Tak boleh. Kalau awak tak ada lesen, memang tak boleh korang. Memang tak boleh, Ini negara hukum. Bukan ini negara negara yang bermasalah, sebab kita kena ikutlah hukum. Turun 6 sen lebih lebih pada turun 60 sen, lepas tu bermacam-macam syarat. Yelah, awak kena ikutlah syarat, Hairul. Astagfirullah, itulah geng dia. Geng, awak tengok ni. Rakyat Malaysia tengok ni, geng-geng parti pembangkang ni. Memang low class. Pemikiran dia memang Haji Adi orang. Memang jumuk, Tak mustahil Pak akan jadi Madani tak lama lagi. Jangan kuat sangat. Iqbal, insyaAllah Iqbal. Nanti dia insah lah tu, insyaAllah. Tak payah sembala kau geng. Astagfirullah, tengok ni. Razmi korang. Awak tengok ni. Otak Haji Adi korang. Otak Haji memang rosak korang. Ini masalah ni. Aku bukan pembangkang. Okey, terima kasih. Kepada yang baru masuk, jangan-jangan awak. Ya astagfirullah, ni Haji Bakir ni otak Haji Adi memang masalah korang. Sahabat-sahabat rakyat Malaysia dekat sini, PRU 16 nanti jangan sokong Haji Adi. Boleh tuan Jangan sokong pihak-pihak pembangkang. Otak dia memang teruk korang. Anwar Ibrahim kata dah turun dah minyak. Dia kata zalim korang. Astagfirullahaladzim. Dana PRU 68 dah kurang. Macam mana nak cari dana? Iqbal betul tu. Pah dah. Alhamdulillah korang. Apa yang saya cerita hari tu, PAS dah masuk perangkap saya korang. PAS dah masuk perangkap saya. Saya kata apa itu? Hai Hafiz, selamat datang. Terima kasih PMX kerana minyak turun. Ya, link Sahabat-sahabat, PAS dah masuk perangkap saya. Dulu kan saya cakap, Hafiz, terima kasih. Dulu kan saya cakap 2-3 hari lepas 2-3 minggu lepas saya cakap PAS sepatutnya menjadi calon Perdana Menteri. Nampak tak?
Hari ni PAS dah masuk perangkat saya, dah bergaduh dah. Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, PAS pun nak jadi Perdana Menteri. Sekarang dah bergaduh dah korang. Alhamdulillah korang. Waalaikumsalam Lu Hafiz. Terima kasih hadir. Kepada yang baru masuk, selamat datang Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih sudi-sudi singgah ke live host Amri. Sahabat-sahabat. So, rakyat Malaysia sahabat-sahabat, kena bersyukur korang. Kena bersyukur sebab apa? Minyak RON 95 dah masuk dah turun korang. Undi kerajaan Madani tolak ke ya. Hati Hamzah pro PMX ya ke? InsyaAllah. Tak kisahlah siapa nak sokong PMX, saya sokong dia. Pemimpin yang sokong PMX, InsyaAllah pemimpin itu akan diundi oleh rakyat, InsyaAllah. Link, terima kasih Link. Bunga 1, thank you. Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi Terima kasih sudi-sudi singgah ke live host Amri. Kita bincang isu-isu semasa Kita bincang isu-isu semasa. Apa isu semasa hari ini? Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang ada lesen, yang ada lesen, yang ada warga negara yang betul. Awak akan dapat minyak murah korang. Kerajaan Malaysia sangat berani. Sebab apa? Kerajaan Malaysia ni di bawah PMX ni sangat berani. Sebab apa? Minyak paling murah korang. Di dunia korang. Minyak paling murah di dunia korang. Tapi puak-puak pembangkang, puak-puak parti pemikiran Haji Hadi ni dia kata minyak murah pun dia kata PMX zalim. Ini masalah ni. Ini masalah. Geng astagfirullahalazim. Terima kasih Link. Tengok Razmi tu, dia tak boleh berhujah, dia maki hamunglah kerja dia. Itulah otak Haji Hadi korang. Itulah otak Haji Hadi. So, kepada rakyat Malaysia, jangan terpengaruh dengan pihak-pihak pembangkang. Sebab apa? Pihak pembangkang memang dia ada masalah otak korang. Orang kata minyak turun, dia kata PMX zalim kepada rakyat. Ini masalah kepada pihak-pihak pembangkang ni. Terima kasih Link Jeka. Thank you. Boleh tuan jelas Jelas. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Naikkan aku dalam kotak, aku nak berdebat dengan kau. Razmi, nak debat apa? Razmi, awak pun dah maki hamung. Dah tak ada hujah. Baik saya tak payah naikkan awak dalam kotak ni. So awak nak berhujah, komen saja. Jangan jangan terpengaruh korang. Kalau tak sayang kamu bangsa ke, astagfirullah, saya sayanglah, betul lah. PMX dia sayangkan kepada bangsa Melayu, dia sayangkan kepada agama Islam. Agama Islam banyak dapat, geng. Itu PMX, geng. So, kepada orang-orang Melayu yang miskin ni, dapat minyak murah, geng. Berapa juta rakyat Malaysia yang tak ada lesen. So, sahabat-sahabat, kepada yang tak ada lesen ni. Salam. Waalaikumsalam. Isam Bihak. Kepada yang tak ada lesen, yelah memang awak tak layak korang. Ni, kenapa awak tak ambil lesen korang? Kenapa awak tak ambil lesen? Dah sayang kau tak nampak lagi ke? Tak payah saya nak cerita pasal Sungai Baru dah settle dah, Li. Sungai Baru dah settle. Saya nak cerita pasal minyak, Li. Minyak RON 95 ni, Li. Sahabat Li, saya tanya awak. Minyak dah turun ke belum, Li? Cuba jawab dengan ikhlas, Li. Jangan ikut nafsu. Jangan ikut pemikiran Haji Hadi. Boleh ya, teman? Li, saya tanya awak ni, minyak petrol dah turun ke belum? Jawab dengan ikhlas. Minyak petrol dah turun ke belum? Jawab dengan ikhlas, Li. Jangan jadi pemikiran Haji Hadi. Jangan jadi pemikiran Haji Hadi. Pemikiran Haji Hadi dia memang masalah korang. Haji Hadi memang hati dia gelap korang. Pihak-pihak pembangkang memang ikut perangai Haji Hadi lah. Dia gelak hati tu masalah je, bang. Makcik-makcik kat kampung memang tak merasa dia orang ada lesen.
Ma Kepada yang baru masuk, selamat datang. Boleh tak? Terima kasih Isam Meha. Isam Meha, terima kasih. Jelas tak korang? Turunkan harga minyak, turunkan. So, rakyat Malaysia kena bersyukur. Tapi pihak pembangkang nak ni parti Islam. Parti Islam dia kufur nikmat. Dia kufur nikmat. Minyak dah murah pun dia kata zalim. Tak heran pasal minyak, yang penting bangsa. Saya cerita pasal minyak, Lee. Sebab apa? Sebab orang Melayu, orang Islam yang pakai minyak banyak ni. Nak pergi kerja, nak pergi ambil anak sekolah. Lee kau ni aku rasa... Ya Allah, Lee, saya tanya awak tak jawab, Lee. Minyak dah turun ke belum, Lee? Lee, minyak dah turun ke belum? Ya. Pasal minyak tak payah pusing, Lee. Sebab abah kau, abahku, minyak dah turun ke belum? Dah turun ke belum, abahku? Saya cerita benda yang betul. Harga air ganu naik. Saya tak nak cerita pasal air. Kita nak cerita pasal minyak, geng. Sila naik. Siapa dah tu ni ayah Zaha. Minyak dah turun ke belum? Saya tanya awak ni. Jawab dengan ikhlas. Jangan ikut nafsu. Jangan ikut pemikiran Haji Hadi. Pemikiran Haji Hadi tu dah rosak korang. Malah nak layang orang. Ya Allah, itulah Lee Alhamdulillah. Ayah Zah dah turun kan. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Tapi ada puak-puak pembangkang, khasnya parti Islam. Parti Islam ni dia masalah, geng. Orang dah turun minyak pun dia kata Anwar PMX zalim korang. Masalah betul. Pagi-pagi buat fitnah. Adi, saya tak fitnah lah, Adi. Minyak dah, Adi, saya tanya awak ni. Minyak petrol dah turun ke belum? Ya, kena bersyukur. Sebab Mamak Yani, ya kau ni bahasa apa pula? Ya Allah, Mamak Yani. Saya ni Melayu Islam, nampak ni. Bendera Malaysia, tanah airku ni. Sebab So, sahabat-sahabat. So, minyak dah turun, rakyat Malaysia kena haru bersyukur. Berterima kasih. Tapi puak-puak pembangkang parti Islam di bawah pemerintahan Haji Hadi, dia kata Anwar zalim. Sahabat-sahabat. Dia kata Anwar zalim. Sebab apa? Sebab minyak turun, dia kata zalim. Aduhai, sedih betul lah puak-puak pembangkang ni. Sedih betul lah. Tak boleh terima kenyataan. Lepas tu dia, awak nampak ni. Awak nampak ni komen-komen dia ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, 30 September boleh guna. Ya, Ayah Zah. So, ini jelas kerajaan kerajaan di bawah PMX jelas dia tunai janji. Dia nak bantu rakyat-rakyat di bawah ni. Khasnya orang Melayu Islam. Pekerja-pekerja yang gaji rendah ni. So, dia bantu korang. So, apa lagi ni? Tapi puak-puak pembangkang, dia asyik Anwar zalim. Anwar zalim. Minyak turun pun dia kata Anwar zalim korang. Ini masalah kepada puak-puak pembangkang ni. Aku orang PKR pembenci ke Anwar. Tak apalah, itu hak awak, Adi. Tapi saya bukan ahli PKR, bukan ahli PAS, bukan ahli UMNO. Saya atas pagar, saya menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia membantu rakyat. Adi, dia membantu rakyat-rakyat yang susah. Sebab orang pembenci abangku. Boleh tuan. Jelas tak? Rakyat Ibrahim memang dia membantu rakyat-rakyat yang susah dekat bawah ni. Sebab tak? Cakap pun, ya Allah, saya kata menipu. Saya menipu apa? Sabar-sabar, Adi minyak turun tak, Adi? Saya tanya Adi ni, 30 hari bulan ni, Adi. Minyak turun ke macam mana ni, Adi? Cuba awak cerita sikit dengan saya ni. Rong 95 turun tak? 30 hari bulan nanti. Turun ke tak turun?
Mana yang baik? Betul tu Ayah Zahar Mana yang baik patut sokong. Jangan ikut nafsu. Macam Haji Adi. Haji Adi tu dia ikut nafsu korang. Sabar-sabar. Haji Adi tu dia ikut nafsu. Dulu dia kata Mahathir Maha Firaun. Hari ni dia jilak Mahathir korang. Itulah masalah puak-puak pembangkang ni korang. Kepada yang baru masuk, selamat datang selamat datang, selamat menejah ke live host Amri. Kita bincang isu-isu semasa. So hari ni rakyat Malaysia jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang. Sebab apa? Minyak turun pun dia kata Anwar zalim korang. Dia manipulasi rakyat, sahabat-sahabat. So rakyat Malaysia jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang ni. So puak pembangkang dah tak ada idea korang. Tak ada idea. Benda yang baik pun dia kata tak baik. Ini masalah kepada puak-puak pembangkang. Pemimpinmu cakap menipu. Dia yang mana satu cakap menipu? Saya tengok Anwar Ibrahim bagus je, tak menipu. Dia janji nak turun minyak. Minyak dah turun Adi. Minyak dah turun. Adi 30 hari bulan nanti pergi isi minyak. Harga dia berapa Adi? RM1.99 Adi. Minyak dah turun. Kau pun menipu. Mana? Sila naik. Sila naik. Boleh sebab boleh jelas tak korang? Rakyat Malaysia kena faham ni. Sedap kata korang. Mu kata Kota Guru. Yelah Haji Adi tu dulu dia kata macam-macam kepada Tun Mahathir Mohamad. Sebab tapi hari ni dia pergi jilak Mahathir korang. Dia pergi jilak, dia bersama dengan Tun Mahathir. Itu masalah Haji Adi korang. Thank you PMA Tok Guru. Tok Guru sesak. Tak adalah saya cakap dia sesak sebab dia dah melecong. Tok Guru Haji Adi dah melecong. Dulu dia punya fatwa lain, sekarang dia punya fatwa lain. Sebab itulah masalah Haji Adi korang. Boleh Malah aku nak bagi-bagi. Adi bagus. Adi baru betul. Jangan buat fitnah Adi. So sampai bila-bila awak jangan buat fitnah Adi jangan. Sebab apa? Siapa-siapa yang melakukan fitnah seperti Haji Adi, sebab korang akan boleh masuk neraka korang. Siapa-siapa yang suka buat fitnah ni boleh masuk neraka, sebab nak lagi ni puak-puak pembangkang ni. Tok Guru dia memang suka buat fitnah korang. So ini masalah kepada puak-puak pembangkang. Sebab nak lagi Haji Adi korang. PN kekal jadi pembangkang, insyaAllah. Ayah dia masuk. Astagfirullah. Siapa yang membuat fitnah kepada Anwar Ibrahim, InsyaAllah kepada tak kisahlah awak buat fitnah ke siapa-siapa, awak boleh masuk neraka korang. Sabar-sabar. Pagi-pagi awak fitnah ke ulama'. Saya cerita benda yang betul Adi. Haji Adi tu dia kuat bahan duit. Dia kuat bahan duit. Dulu dengan UMNO dia dapat 90 juta. Lepas tu dia dengan Bersatu pun dia dapat berpuluh-puluh juta juga tu. Sama dah bergaduh dah sama-sama sendiri. So awak boleh tengok lah sendiri. Itu fakta Adi. Itu fakta. Walau kuat. Itulah abahku. Terbaik PMA. Tak minta maaf tangguh. Hai Boseng. Awak boleh pergi tengok sendiri. Bersatu kata kita bagi duit kat PAS dulu. Banyak tau. Bersatu bagi dulu. UMNO bagi 90 juta zaman Najib. Sabar. Itulah geng-geng Haji Adi pergi bahan duit korang. Dia sebagai presiden parti Islam PAS, dia pergi bahan duit. Sabar. Itulah masalah ni. Sabar. Sedap mulut je bila bercakap. Itu memang betul. Memang awak boleh tengok tinggi. Ingat tak lagi 90 juta Mama Isa, terima kasih. Ikut itulah masalah user. Ingatlah lagi 90 juta yang Najib bagi tu. Pas bahan tau. 90 juta.
Ingat tak? Korang ingat tak? 90 juta jadi bang daripada UMNO dulu. Ya ke? Itu saya. Saya pilih. Ya, Mama Aisyah, betul. 90 juta bersatu pun. Apabila, dia macam ni korang. Ketika itu Najib menjadi Perdana Menteri. Dia kata kita bagi 90 juta. Marilah sokong kita bersatu dengan UMNO. Dia pun pergi dapat 90 dapat 90 juta terus tarik keluar. Terus keluar daripada Pakatan Rakyat. So pergi bahang 90 juta. Setelah dia jadi kerajaan, dia bersama dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dia pergi ikut Muhyiddin Yassin pula. Banyak juta dia dapat tu korang. Makan apa ni? Mahkamah dah kata tiada, kau nak. Bila pula tak ada? Dia kena saman tau. Apa no lah kocek. Aduh, banyak jadi bahan duit korang. Daripada dia sebagai presiden, dia bahan duit banyak sebab so korang jangan percaya kepada rakyat Malaysia, jangan percaya dengan puak-puak pembakar ni, memang dia kuat makan duit korang. Boleh dia orang kuat makan duit korang. So awak tengoklah sendiri dia bergaduh dah. Sama-sama bersatu tu. Sebab apa dia masuk perangkap saya? Puak-puak PAS dah masuk perangkap saya. Saya kata, mana calon Perdana Menteri PM? Mana calon Perdana Menteri PM? So hari ni dia bergaduh dah. Muhyiddin nak jadi PM sekali lagi. So puak-puak pembangkang puak PAS dia kata apa? Kita ni menang banyak tahu, 43 kursi tahu. Paling besar, kita abang besar dalam PM. Mana boleh nak dikontrol oleh Muhyiddin Yassin? Mana boleh nak dikontrol oleh so itulah, dia dah bergaduh dah sama-sama sendiri. Terima kasih dah masuk perangkap saya. Masuk. Ya, betul korang. Itu puak-puak PAS memang kuat makan duit korang. Boleh ke semua? Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat menejakan live host Amri. Kita bincang isu-isu semasa. Ya, ulama tak boleh. Itulah masalah ayah Zah. Sepatutnya ulama tak boleh berbohong, tapi jadi dia boleh je berbohong. Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih sudi-sudi singgah ke live host Amri. Tahniah kepada rakyat Malaysia. Bukan makan duit, makan otak juga ya. Tahniah kepada rakyat Malaysia tak suka apa ni. Tahniah kepada Isam Miha. Orang lain tak nak ke? Tapi berat tanggungjawab memilih untuk jadi. Mana ada saya cerita benda yang betul, fakta korang. Saya bukan adu domba sahabat Saya bukan adu domba, saya cerita benda yang betul. Pak, pada zaman Najib dia dapat 90 juta. Sahabat-sahabat. Zaman Muhyiddin nampak tak? Bergaduh tak? Dah bergaduh dah. Bersatu kata kita support PAS dulu. Kita bersatu bagi banyak duit kepada PAS dulu. Sahabat-sahabat. Ini jelas korang. Itu fakta korang. Bukan saya adu domba korang. So kepada rakyat Malaysia, kepada rakyat Malaysia, bukalah mata. Jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang. Sebab apa? Puak pembangkang low class korang. Dia bukan nak bantu rakyat sangat pun. Dia hanya nak pegang kuasa, nak bahan duit tu. Nak gaji korang. Nak dapat duit berpuluh-puluh ribu tu korang. Siapa bukan minda. Ya, bukan minda Ayah Zara. Teruskan walau makan piti. Ya. Boleh jelas sebenarnya. So saya pelik kepada puak pembangkang ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim PMA dah turun harga minyak. So dia kata zalim. Ya Allah, tak ada. Ya Allah, tak boleh fikirlah saya kepada puak-puak PAS ni. Zalim dia kata. Dulu harga RM2.05. Okey, best. Apabila turun RM1.99, turun 6 sen, dia kata Anwar zalim. Masalah lah otak orang
PAS ni masalah betul lah Dia dapat, biarkan dia dapat kita jaga diri kita, amal kita berat memilih jadi pengaruh. Iyalah Nobi tapi saya kena bagi tahu benda yang betul. And sebab apa? Sebab kalaulah kita tak bagi tahu, nanti rakyat-rakyat terpengaruh tahu. Rakyat-rakyat terpengaruh, dia pergi sokong Haji Hadi, dia pergi sokong Muhyiddin Yassin, likut negara NB likut negara nanti. Sebab apa? Sebab kalaulah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, Haji Hadi jadi Perdana Menteri, hancur negara korang. Hancur negara. Sebab apa? Dia main duit, habis duit, tak pandai meniaga, tak pandai mengurus. Memang hancur negara ni korang Boleh tuan Ini yang pentingnya, kita kena pertahankan pemimpin yang bagus korang. Jangan terpengaruh. Saya bimbang sebab apa? Sebab kalau ramai rakyat Malaysia terpengaruh dengan pihak-pihak pembangkang ni yang suka manipulasi, yang suka memfitnah kerajaan, yang suka adu domba memburukkan kerajaan. Sebab masalah negara, hancur negara. Awak nak tak jadi macam Nepal ni? Sebab apa? Rakyat kena kekalkan PMX. Rakyat dia akan terpengaruh. Apabila rakyat terpengaruh, dia akan benci kepada kerajaan. Apabila dia benci kepada kerajaan, hancur negara. Awak nampak Nepal tu, hancur negara. Sebab apa? Sebab rakyat dia terpengaruh dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang suka buat huru-hara dalam negara ni. Memang masalah korang. Ya. Ya, pelabur tak masuk. Ini masalah korang Saya yakin kalau Haji Hadi jadi Perdana Menteri, pelabur akan lari semua. Dia akan jadi macam masalah lah. Negara akan jadi masalah. Kalau puak-puak PAS Haji Hadi jadi Perdana Menteri, memang hancur negara korang. Suruh diri sendiri boleh Hezbai? Boleh? Jelas Hezbai? So, kepada yang baru masuk, selamat datang. Jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang. Sebab apa? Puak-puak pembangkang ni memang low class. Memang dia tak boleh fikir akal. Sebab apa? Minyak dah turun pun dia kata zalim korang. Tak zalim kat mana pun saya pun tak tahu korang. Inilah masalah kepada puak-puak pembangkang ni. Memang masalah korang. Ada nak tanya tak korang? Minyak paling murah dalam dunia korang. Minyak paling murah. Orang Indonesia pun, ya Allah. Orang rakyat-rakyat, rakyat-rakyat Indonesia pun, ya Allah, bagusnya Malaysia ni. Tapi orang walaung penyokong pembangkang asyik memburukkan kerajaan. Tak reti nak berterima kasih. Ini masalah ni. Otak Haji Hadi memang masalah korang. So jangan sokong, jangan bagi undi lagi kepada geng-geng Haji Hadi ni korang. PAS kata nak buat Islam hudud senyap tupah. Ya Azam. Inilah masalah, itulah masalah Haji Hadi. Dia ikut suka dia. Kata nak buat hudud, kata nak buat Islam. Bila dapat kuasa tak buat Islam pun, bahan duit je banyak ni, papa ni. Sebab hati iblis tak puas apa yang ada. Ya. Boleh tuan? Boleh? Tak perlu kita jadi pengadu domba kumpul amat. Ya, betul lah NB. Tapi saya bimbang. Kalau saya tak buat live ni, tak bagi tahu kepada rakyat Malaysia yang ada dekat sini, dia apabila terpengaruh. Apabila dia terpengaruh, dia pergi undi PAS. Dia pergi undi Bersatu. Tiba-tiba Bersatu menang. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Hancur negara korang. Awak tengok Muhyiddin Yassin. Bila dia jadi Perdana Menteri dulu. Awak tengok korang. Muhyiddin Yassin, dia jadi Perdana Menteri dulu. Awak tengok sendiri. Bagus ke tak bagus. Memang hancur negara korang. Memang hancur. Tak boleh pergi masjid. Solat pun jarak-jarak korang. Tak boleh pergi bekerja pun tak boleh korang. Itu sama Muhyiddin Yassin. Korang nak ke ketika jadi macam tu balik? Rakyat dikurung korang. Rakyat dikurung. Itu Muhyiddin Yassin. Kalau Haji Hadi saya dah tahulah. Itu Muhyiddin Yassin. Kalau Haji Hadi memang lagi teruk saya rasa biar dia nak undi siapa, kita jadi pengadil berat. MB, saya kena perbetulkan minda rakyat, perfeksi rakyat saya kena perbetulkan. Sabar MB
Ini tanggungjawab tau. Ini tanggungjawab saya tau. Tuan. Ini tanggungjawab awak semua kena bagi tahu benda yang betul korang. Kalau awak sebab apa kita sistem sistem kita ni pilihan raya, demokrasi. Kalau orang bodoh ramai dalam negara ni pergi undi orang bodoh, memang negara jadi bodoh korang. So saya kena cerdikkan rakyat-rakyat Malaysia ni. Apabila rakyat Malaysia ni cerdik, pandai mengira, pandai berpolitik, so dia orang tak akan undi orang-orang yang bodoh korang. Awak kena jelas dekat situ. Liza selamat datang. Walau ni orang boleh sebab So ini pentingnya sebab ini adalah tanggungjawab Kita jangan letak tanggungjawab itu kepada polis korang. Kita jangan letak tanggungjawab itu kepada Perdana Menteri saja korang. So awak sebagai rakyat, kita nak jaga negara kita ni biar bagus, biar aman, biar bahagia macam hari ni. Kita yang kena ubah kena bagi tahu dekat kawan-kawan, bagi tahu kepada rakyat-rakyat Malaysia, bagi tahu orang-orang sekeliling anda, kerajaan hari ini kena dikekalkan. Boleh tuan Jangan bagi tahu, jangan undi pakatan pembangkang, jangan undi nak lagi parti Islam tu. Sebab apa dia tak Islam dalam ni? Masalah. Host masuklah ahli politik. Liza, saya bukan ahli politik. Saya adalah penganalisis. Penganalisis tengok-tengok dekat luar tu. Tengok-tengok dekat luar So mana yang tak betul kita lawan. Mana yang saya tengok minyak dah turun. Betul tak? Daripada RM2.05 turun RM1.99. So dah turun korang. Apabila dah turun, so kena sokonglah kerajaan. Kekalkan kerajaan hari ni. Kalau saya jamin lah. Kalau lah tiba-tiba PRU16 nanti tiba-tiba puak pembangkang dia menang korang. Dia akan hapuskan subsidi ni. Dia hapuskan subsidi, saya jamin harga minyak akan naik balik nanti. Tahu tak? Saya jamin korang kena kekalkan Perdana Menteri yang ada hari ni. Sebab apa? Polisi yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang bagus, terbaik korang. Sebab apa? Sebab ramai dah Perdana Menteri yang lepas, dia memang nak buat baik Terima kasih Abang Fadil. Dia memang nak buat baik tapi tak boleh buat. Dia tak boleh buat, cakap je mulut. Dia hanya bercakap dengan mulut saja. Memang kita nak buat ni, memang kita nak bantu rakyat ni, nak turun harga minyak tapi tak buat korang. Dia hanya bercakap kosong. Hari ni Anwar Ibrahim dah buat tapi puak pembangkang ni dia memang zalim. Puak pembangkang ni memang zalim korang. Sebab apa? Sebab minyak dah turun pun dia pusing kata tak turun. Dia kata PMX zalim korang. Inilah masalah puak pembangkang korang. Terima kasih Nur Aini. Boleh jelas tak korang? Jelas ke tak jelas? Jelas Jangan terpengaruh tau. Korang kalau pandai buat live, pergi buat live cerita macam saya ni. Sebab yang mana pandai buat WTT, cerita macam saya juga. Biar rakyat Malaysia ni jadi bijak. Jadi pandai. Abdullah Ibrahim. Sebab biar jadi bijak korang. Kita nak rakyat Malaysia ni jadi bijak. Semua. Ya, fakta. Biar berfakta. Sebab apa? Sebab kalau kita tak bagi tahu dekat rakyat-rakyat ni, dia terpengaruh tau. Sebab apa? Dia terpengaruh dengan parti Islam. Inilah parti Islam yang nak bawa Islam ni. Tapi apabila dia berkuasa, tak buat pun Islam korang. Haji Hadi dia pernah berkuasa dulu. Haji Hadi dia pernah berkuasa dulu. Waalaikumsalam. Ya betul. Haji Hadi dia pernah berkuasa tau. Tak boleh pun. Dia memang tak buat apa pun. Dia hanya duduk kat rumah je. Dia bahan duit. Buta-buta korang. Dia bahan gaji. Dia bahan duit. Dia bohong. Dia bohong korang. Sabar-sabar. Ini masalah. Ini yang penting awak-awak kena tahu korang. Boleh tu Iya, Ling. Dia hanya duduk rumah bahan duit saja. Terima kasih, Ling. Boleh Inilah awak kena faham ni korang.
So, kita kena pilih pemimpin yang betul. Abang Fadil, terima kasih. Awak kena pilih pemimpin yang betul. Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah jelas dah pejuang Islam korang. Dah jelas dah dia pejuang Islam. Dia membantu rakyat-rakyat Palestin korang. Ini dah jelas dia penaung kepada global kepada global sumuk Nusantara korang. Haji Hadi mana ada korang? Haji Hadi duduk, dia takut korang. Haji Hadi nama je parti Islam dak bunyi pun pasal Palestin korang. Apa Haji Hadi orang buat himpunan dekat Kuala Lumpur untuk mempertahankan rakyat Palestin. Tak join pun korang, tak join. Tak join, masalah korang. So tak ada bunyi pun. Saya tak tengok pun Haji Hadi bunyi pasal Palestin. Tak ada bunyi, sonyak je. PMX dah iya. Terbaik. Sama-sama. Jelas tak korang? PMX terbaik korang. So kepada yang tak nampak tu, buta hati tu, yang dengki tu, memang masalah. Memang masalah betul kepada yang tak nampak tu. Memang dah jadi otak Haji Hadi. Memang masalah kepada puak-puak yang tak nampak ni. Boleh? So korang kena patut bersyukur apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. So korang dah dapat imbuhan yang banyak daripada Perdana Menteri PMX kita ni. Korang kena sokong lah kena sokong. Kena bagi peluang lagi kepada Perdana Menteri kita. Pembangkang suka cari pasal ya. Nak jadi pembangkang tak apa. Boleh je jadi pembangkang. Tapi bangkanglah dengan cara yang betul. Biar ada fakta. Bukan menipu. Bukan fitnah orang. Itu yang terbaik. Tirulah pembangkang Anwar Ibrahim dulu. Barulah betul korang. Boleh? PMA terbaik guru rakyat Malaysia. Ya, terima kasih Abdullah. So tak ada sebab korang nak undi parti-parti pembangkang ni. Pembangkang memang masalah korang. So korang rakyat Malaysia yang baik hati, insyaAllah awak semua kena kekalkan PMX kita ni. Kenapa kita perlu kekalkan PMX? Awak tengoklah banyak sangat bantuan-bantuan yang PMX bagi kepada rakyat Malaysia. Yang terbaru RON 95 harga murah korang. Sahabat ya, memang betul lah manusia makhluk yang buat. Sahabat so boleh kena kekal korang, boleh kekalkan Perdana Menteri kita, bagi tahu seluruh adik-beradik, kawan-kawan semua, awak kena kekalkan kena kekalkan Perdana Menteri PMX kita. Dia adalah, kenapa kita perlu kekalkan PMX? Dia adalah pejuang Islam yang sebenar, bukan Haji Hadi orang. PMX adalah pejuang Islam yang sebenar, bukan Haji Hadi, bukan Tun Mahathir, bukan Muhyiddin Yassin. So kena tolak mereka yang nak lawan PMX tu. Korang kena tolak korang. Kena tolak. Sebab apa? Sebab dia orang hanya sekadar dia nak jawatan saja. Dia orang nak jawatan saja. Sebab apa? Jawatan tinggi tu, kalau jawatan Perdana Menteri gaji 80,000, gaji 100,000. Tapi alhamdulillah pemimpin yang betul-betul Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim, gaji pun tak ambil korang. Dia ikhlas untuk membantu rakyat Malaysia. So korang kena bersatu, korang kena pertahankan PMX kita ni. Sebab apa? Sebab gaji pun tak ambil korang. Kekal PMX 3 penggal. InsyaAllah Ayah Zara InsyaAllah. Lizawati, terima kasih Lizawati. Love Orange. Yus, selamat datang Yus. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Boleh tak bantu saya share like korang? So ada soalan tak korang? Korang ada masalah tak untuk jawab soalan ni? Masya Allah. Ya. Gaji tak ambil Nur Aini. Anwar Ibrahim tak ambil gaji. Kalau Haji Hadi saya dah tahulah. Kalau Haji Hadi tak tahulah 90 juta pun ambil. InsyaAllah. Sabar Boleh sabar Jelas sabar
Jelas, ada soalan tak? Ada masalah tak korang? Ada masalah tak nak jawab daripada gaji ya bagi? Ya, gaji pun sebenarnya Anwar Ibrahim tu dia ikut Tuan Guru Ni Aziz dulu. Sama juga Tuan Guru Ni Aziz dulu. Allah sentiasa membantu. Ya, terima kasih. Tuan Guru Ni Aziz dulu, you tahu tak? Gaji dia diambil sikit je. Ni Tuan Guru Ni Aziz dulu ketika dia jadi menteri besar ketika dia jadi menteri besar, dia ambil sikit je gaji. Ya, gaji yang selebih tu berpuluh-puluh ribu tu dia pulangkan balik kepada kerajaan negeri korang. Itu Tok Guru Ni Aziz korang. So Anwar Ibrahim dia tiru arwah Tok Guru Ni Aziz, tapi Anwar Ibrahim gaji Perdana Menteri, gaji Menteri Keuangan dia tak ambil korang. So dia pulangkan balik kepada rakyat korang. Itulah pemimpin yang bagus korang. Korang kena pertahankan pemimpin macam ni korang. Sebab jelas kakak dua penggal dah lah usia pun hampir. Ya betul Ramli. InsyaAllah kita bagi peluang lagi satu penggal. InsyaAllah cukup lah 10 tahun. Awak boleh tengok setelah awak bagi lagi dia peluang InsyaAllah. So awak boleh tengok banyak lagi kebaikan-kebaikan Perdana Menteri PMA akan buat nanti. InsyaAllah. Mungkin suatu hari nanti PMA akan buat apa? Kemungkinan kalaulah negara kita ni dah tak ada hutang, negara kita ni dah tak ada hutang, negara kita ni dah kaya raya, saya jamin dengar betul-betul ni cakap saya ni. Kalau awak nak rekod ni. InsyaAllah kalau negara kita ni dah bagus, hutang dah tak ada InsyaAllah pelajaran percuma dia akan bagi kepada rakyat Malaysia. Sabar-sabar. InsyaAllah. Dan juga dia akan bagi kesihatan percuma. Mungkin ini dalam masa 5-6 tahun lagi. Ini pendapat saya dalam masa 5-6 tahun lagi, pendidikan percuma dia akan bagi kepada seluruh rakyat Malaysia, dan juga kesihatan yang percuma. Ini diorang mampu boleh buat ni. InsyaAllah. Walau percaya dia. Yelah abangku tapi yang susah 100 tahun mimpi. Boleh itulah link sabar link biar jangan layan dia. Alhamdulillah. Ya, PMA terbaik korang. So korang kena sokong, korang kena jadi ejen PMA korang. Korang kena jadi ejen PMA, bagi tahu macam mana nak jadi ejen PMA ni, bagi tahulah kebaikan PMA kepada kalau awak tak pandai buat live macam saya ni, awak pergi komen-komen. Pergi komen, bagi tahu, tulis dekat FB, tulis dekat TikTok, buat VTT, bagi tahu kebaikan kerajaan hari ni. InsyaAllah semua rakyat Malaysia sedar PMA ni terbaik. InsyaAllah kekal lah PMA ni. Tapi kalau awak pun tak nak bagi tahu kebaikan PMA yang buat ni, tiba-tiba siapa tak? Iyalah terbaiklah. Roh awak tak nampak ke PMA terbaik? Roh awak cuba cerita dengan saya. Yang mana PMA buat hari ni? Saya rasa dah terbaik. Awak ni buta ke roh? Itulah asyik duk roh je. Dah buta dah mata. PMA dah turunkan harga minyak, awak kata tak nampak. Inilah masalah PMA inilah masalah awak. Negara maju, negara rakyat senang. Ya, Ayah Zara, kamu tu buta hati perut. Ya Allah, buta ke hati saya kata daripada RM2 RM2.05 turun kepada RM1.99. Buta ke hati saya ni? buta ke hati saya ni kepada rock and rock ni. Buta ke hati saya daripada RM2.05 turun minyak kepada RM1.99. Nak kata apa tu? Nak kata apa? Walau terburuk. Kalau saya gaji 30,000 dapat juga saya dapat sendiri. Boleh tak Boleh walau yang hati dia orang yang hati buta, dia dah ikut nafsu. Apabila dia ikut nafsu, buta hati, itulah masalah dia.
Orang buat baik pun tak nampak korang. Itulah masalah puak-puak pembangkang. Otak aji-adi. Otak aji-adi memang dia busuk, dia dengki korang. Memang masalah korang. Ini semua baru itulah awak. Tak kisah. Ya betul. Rock. Terus rock. Awak memang masalah rock. Itulah asyik duk rock je. Asyik-asyik salahkan DAP. Rock. DAP tu terbaik. DAP terbaik lah rock. Asyik-asyik salah DAP. Yang masalahnya awak. Rock. Asyik duk rock siang malang. Tak maju-majukan diri. Rock ni telinga dia dah hari kena sumbak dengan ceramah. Ya, betul Aziz Betul tu. Sebab inilah masalah duk asyik dengar pembang Haji Hadi je. Asyik dengar ceramah Haji Hadi je. Hari-hari pergi Rusila. Setiap jemaah pergi Rusila. Itulah rosak jadi otak tu. Itulah rosak jadi otak tu. Asyik pergi dengar ceramah Haji Hadi dekat Rusila. Setiap jemaah. Itulah rosak otak. Masalah. Masalah rock. Itulah masalah. Orang buat baik pun dia tak nampak korang. Minyak turun pun dia tak nampak korang. Inilah masalah kepada puak-puak pembangkang. So, inilah masalah dia. Abang Zu, terima kasih. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat meneja ke live host Amri. Kita bincang isu-isu semasa korang. So, apa yang kita bincang, kita kena berfikir. Ya, betul. Betul. Minyak RON 95 dah turun kepada 91 lagi. Ya. Ayah Zahar, korang kena patut bersyukur. Jangan jadi otak pembangkang. Minyak turun pun dia kata zalim. Pening saya. Pening saya. PMA terbaik. Ya, dia orang kufur nikmat. Geng-geng Haji Hadi memang dia kufur nikmat korang. Dia tak boleh terima akal. Minyak turun pun dia kata minyak mahal. Inilah masalah geng otak. Masalah betul. Masalah. Sifu, terima kasih Sifu tu. Apa khabar Sifu tu? Selamat pagi Terima kasih sudi singgah ke live host Amri. PMA terbaik wajib sokong. Ya betul Nur Aini. Good PMA. Ya. Apa lagi korang nak pemimpin macam mana lagi? Nak pemimpin tu macam mana lagi ni korang? Korang nak pemimpin macam mana lagi? So, kepada awak-awak ni yang pandai buat live, mungkin dia naik berzikir. Itulah. Sahabat-sahabat. Kepada yang ada dalam ni, awak kena jadi ejen kepada kerajaan hari ni. Bagi tahu kepada rakyat-rakyat Malaysia, awak patut kekalkan kerajaan hari ni. Siapa kerajaan hari ni? Dah tukar Sarah boleh bersedekah pada mak. Lola terima kasih Lola. Boleh So kena kekalkan. Siapa yang bawa kerajaan hari ni? Siapa yang pegang kerajaan hari ini adalah Barisan Nasional, PH Pakatan Harapan. Siapa dalam Barisan Nasional tu ada siapa? Ada UMNO korang. Dalam Barisan Nasional ada UMNO. InsyaAllah. Dan juga dalam yang lain tu dah mungkin nak keluar dah. Mungkin MIC jangan sokong lah. MIC, MCA tu jangan sokong sebab apa dia dah nak keluar dah. Saya yakin UMNO akan kekal UMNO akan kekal dengan bersama dengan PH. Dalam PH tu ada siapa? Dalam PH ada PKR, kita ada Amanah. Amanah dan juga kita ada DAP korang. Sebab dekat Sabah. Dekat Sabah tak lama sebab dekat Sabah insya-Allah ada pilihan raya kecil nanti. So korang kena sokong siapa? Sokong kerajaan. Kena sokong kerajaan. Siapa yang masuk bertanding dekat
Ori tambah pada Sarah bonus naik lebihan minyak. Ya, insyaAllah. Boleh sebenarnya. Dekat Sabah dia ada 4 Dia ada Barisan Nasional, dia ada GRS dan dia ada PH. 3 ni. Dekat Sabah awak kena sokong siapa-siapa orang Sabah undi 3 ni awak nampak saja Barisan Nasional undi Barisan Nasional. Nampak saja GRS awak undi GRS. Nampak saja PS apa DAP Amanah dan PKR awak undi PKR. Itu adalah parti-parti kerajaan. Pecen pun naik hari. Ya dah lah. Pecen naik, nak apa lagi, Sarah naik, nak apa lagi ni korang. Sebab tapi puak-puak pembangkang dia kufur nikmat, dia tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berterima kasih kepada yang memberi. So inilah masalah kepada pihak-pihak pembangkang. Boleh tak korang? So teruskan menyokong Barisan Nasional menyokong PH. Kalau dekat Sabah menyokong GRS. Kalau dekat Sarawak GPS. So korang kena ambil tahu ini semua korang. Dan sebarkan kerajaan yang ada hari ini buat baik kepada rakyat, kena bagi tahu kepada seluruh rakyat. Yang terbaru insya-Allah kerajaan dia bagi subsidi banyak sangat korang. Dia akan bagi subsidi banyak sangat kepada rakyat Malaysia. Siapa-siapa yang pakai kereta, yang pakai motor, korang akan kekalkan UMNO PKR Amanah DAP. Ya betul ayah Zahar. So ni kepada yang terbaru 30 hari bulan nanti. Awak kena jelas ni 30 hari bulan September nanti minyak yang selalu kita bayar selalu kita bayar berapa? Selalu kita bayar RM2.05. Dia akan turun menjadi RM1.99 korang. So tak ada sebab korang rasa turunlah seronok lah korang. Minyak dah turun, korang kena seronok. Dia boleh jimat korang. Dia contohnya dulu kita kena keluarkan. Kalaulah kerajaan tak bagi subsidi, tak ada bantuan. Pasal minyak ni kalaulah kerajaan tak bagi bantuan kepada kita, contohnya kita pakai sebulan, kita pakai 300 liter. Satu bulan tu kita pakai 300 liter. Kita kena keluarkan duit RM780 korang. Tapi kerajaan ni prihatin. Kerajaan ni memang dia nak jaga rakyat dalam Malaysia ni. Kerajaan bagi sampai 200 lebih dekat RM200. RM193 dia bagi subsidi dia bagi subsidi ataupun bantuan kepada pengguna minyak ni yang mengguna minyak petrol RON 95 ni. Kerajaan bagi cash tau. Dia bagi subsidi. Kerajaan keluarkan duit bagi subsidi untuk rakyat membeli minyak dengan harga yang murah korang. So inilah korang kena nampak, kena jelas korang. Korang kena nampak, kena jelas. So kalau dia kekal UMNO PKR Amanah DAP. Ya, terima kasih. Boleh dia kalaulah bertukar kerajaan, tiba-tiba awak tak nak sokong PMX, tiba-tiba awak tak nak sokong kerajaan yang ada hari ni, tiba-tiba kerajaan pembangkang naik, saya jamin korang dia akan hapuskan subsidi ni. Siapa tahu RON 95 ni. Sebab apa? Dia benci dengan Anwar Ibrahim, dia benci dengan kerajaan hari ni. Dia akan naikkan harga minyak ni korang. Mungkin lebih mahal lagi korang. So jangan sokong pembangkang korang. Boleh korang? Boleh? Kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat menejakan live host Amri. Kita bincang isu-isu semasa. Ada soalan tak korang? Yang mana mungkin anda tak faham? Yang mana awak tak faham tentang minyak hari ni. So itulah cara dia So Amri, habis tu orang yang pakai alah ada orang petikaikan 300 liter je. 300 liter. Ya Allah, 300 liter tu you tahu tak korang? 300 liter tu
awak balik, awak duduk Johor, balik Kelantan, balik ke Johor. Macam tu. Sabar-sabar. 300 liter tu memang banyak korang. Awak isi 300 liter dalam kereta awak duduk Johor, pergi Kelantan, balik-balik, jauh korang, boleh pergi korang. So, memang tak ada masalah 300 liter tu memang tak ada masalah. Sebab apa? Majoriti rakyat dalam negara ni dia memang pakai tak tu je. Tak ada dia pakai lebih korang. Yang pakai lebih tu orang-orang kaya korang. Orang-orang kaya. Kereta besar, Lamborghini, Ferrari korang. So, tak ada masalah lah dia orang. Yang orang-orang kaya ni bayar lebih lah sikit korang. Dah lah dapat, yelah. Orang kaya ni bisnes besar-besar. Bisnes besar-besar dapat puluhan ribu. Nak dapat subsidi raya juga ke? Aduh. Ada juga orang pertikaikan sabar-sabar. Saya dulu, saya baca juga saya dulu pakai 600. Saya dengan suami saya setiap bulan saya pakai 600 korang. 600 liter setiap bulan. Lepas ni kena naik dah. Kena tambah. Yelah, tambah lah. Awak kan businessman. Awak kan orang kaya. Awak kan orang kaya. Sebab apa? Orang-orang kaya dekat Malaysia ni korang, dia sikit je. Lebih kurang 10 ke 15% je. Tapi rakyat-rakyat yang menggunakan tak lebih pun 300 liter setiap hari pergi kerja. So, memang betul lah. Kerajaan bagi tu memang tepat. Memang tepat. Itulah keadilan yang sebenar yang korang. Itulah subsidi bersasar korang. Sabar-sabar. Yang kaya kena bayar lah lebih sikit. Awak nak lebih sikit. Nak isi lebih. Kena bayar lah. Masalah apanya? Kan? So, jelas tak korang? Ini kepada yang duk bising-bising. Duk bising-bising. Dulu saya, dulu saya pakai 600 liter satu bulan. So, bayarlah sikit. Awak kan bisnes besar. Awak kan bisnes banyak. Duit untung berjuta-juta. Takkan subsidi rakyat pun awak nak juga. Ini masalah ni kepada orang-orang kaya yang keling orang-orang kaya dalam pembangkang ni. Masalah. Bisnes bagus, dapat keuntungan bagus, tak nak bayar korang. Ini masalah. Bagi kita ambil je undi belum tentu. Ya, Jeffrey. Terima kasih, Jeffrey. Tapi, Jeffrey jangan kufur nikmat tau. Jangan kufur nikmat. Contoh, saya bagi contoh. Anwar Ibrahim buat yang baik. Awak nampak jelas. Anwar Ibrahim dia bagi rakyat senang. Dia bagi rakyat SARA. Dia bagi rakyat STR. Dia bagi rakyat minyak murah. So, awak dengan hati yang, kalau orang tu hati yang ikhlas, nampak jelas, baiknya Anwar Ibrahim ni, dia akan undi Anwar Ibrahim. Tapi kalau hati awak gelak, awak dah ambil semua ni, orang bagi ni. Tapi awak kata Haji Hadi yang bagus. So, awak memang kufur nikmat. Tak reti berfikir. Tak berterima kasih kepada orang yang membantu awak. Ini masalah kepada puak-puak pembangkang ni korang. Dia memang kufur nikmat. Orang nampak jelas dah Anwar Ibrahim yang turunkan minyak. Tapi dia sokong Haji Hadi juga. Dia sokong Muhyiddin Yassin juga. Memang masalah korang. Kalau ada kenaikan around 95 di masa depan, adakah kerajaan akan kekalkan? Ya, betul. Dia akan kekalkan. Amat sangat harga minyak yang asal dia tu 90 harga asal RM2.60. Dia sebab apa diampunkan. Dia macam saham lah. Sejak naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Itu harga asal dia. RM2.60 tu dia boleh jadi RM2.80. Dia boleh jadi RM2.50. Boleh jadi RM3. Boleh jadi, dia macam tu. Tapi kerajaan dia memang dia nak bagi juga kepada rakyat. Anwar Ibrahim ni memang hati mulia. Dia nak bagi juga kepada rakyat. Kerajaan tanggung yang RM200 lebih tu. Sabar-sabar. Jelas tak ni korang? Senang-senang nak tuduh orang kufur nikmat. Siapa mu? Jeffrey. Jelas saya cakap.
awak jelas-jelas awak nampak Anwar Ibrahim yang turunkan harga minyak, tiba-tiba awak pergi undi Haji Hadi. Tak kufur nikmat ke tu? Tak berterima kasih kepada orang yang menolong awak tu. Tak berterima kasih kepada, contoh, saya bagi contoh. Anwar Ibrahim nampak awak susah sangat. Dia pergi rumah awak, dia bagi awak, bagi kesenangan, bagi pekerjaan kepada awak, bagi bagi bisnes kepada awak pun maju. Sebab apa? Awak dapat dana daripada Anwar Ibrahim. Tiba-tiba awak kata yang bagi dana tu Haji Hadi. Tak kufur nikmat tu. Tak kufur nikmat ke Jeffrey? Siapa kata sokong jadi suka-suka klik? Tak. Saya bagi contoh sebab apa ramai sangat dia macam tu. Aku nak undi siapa boleh lah. Ada orang macam tu. Orang bagi ambil. Orang bagi gula kacau. Orang bagi kain pelekak ambil. Tiba-tiba pergi sokong Haji Hadi. Masalah lah tu. Masalah lah tu. Dia macam ni. Keluarga awak susah. Ada orang datang batu. Saya tak nak letak Anwar Ibrahim. Nama dia Ali. Jeffrey. Ali ni pemimpin hebat dalam negara. Dia sebagai Perdana Menteri. Dia tengok Jeffrey ni keluarga awak susah. So dia turun jumpa awak. Dia bagi awak kerja. Dia bagi awak bisnes. Lepas tu tiba-tiba awak nampak dah memang dia tolong awak. Ali ni tolong awak. Tapi sampai satu masa dia nampak pemimpin tu ialah politik kan. Untuk terus berkuasa kena ada undi. Sebab apa? Kita demokrasi. Apabila kita demokrasi, so kena untuk memerintah negara ini kena pergi undi. Awak nampak, alamak, awak pergi sokong orang lain. Awak pergi sokong abu pula. So bagi saya itu awak memang buta mata, buta hati. Turun minyak daripada RM2.05 kepada RM2. Haling jangan pusing. Inilah geng-geng pemikiran Haji Hadi. Mana ada? Kalau tu RM2.50 naik kepada 2, itu naik. Haling, itu naik. Haling, itu naik. Awak tulis sendiri pun awak masalah. Masalah betul lah orang-orang pemikiran Haji Hadi ni. Rizki, cerita apa ni? Baru ni kalau makan semua. Sedap je awak kata baru. Tak apalah rezeki. Terima kasih. Boleh tak? Ni Haling ni. Mana mungkin RM2.05 jadi naik? Masalah Haling. Masalah Haling. Pergi sekolah Haling. Itulah. Ayah suruh pergi sekolah. Awak pergi ponteng. Itu masalah. Jelas So sebab apa? Kenapa kerajaan hak kan? Awak kena jelas ni. Kenapa kerajaan Malaysia PMX liter? Sebab apa? Sebab memang betul lah untuk mengelak ketirisan. Untuk mengelak subsidi ni orang kaya yang pakai. Boleh subsidi ni orang kaya yang kaut keuntungan. Jelas cara awak berujar buat orang lagi menyapa. Tak kisahlah Jeffrey. Saya tak kisah Jeffrey Saya orang nak menyapa pun saya tak ada apa. Yang penting rakyat Malaysia ni faham. Saya tak ada kaitan pun dengan pembangkang, saya tak ada kaitan pun dengan kerajaan, tapi saya nampak kerajaan tu bagus, saya kena bagi tahu. Pergi sekolah panjang pagar, itulah masalahnya. Boleh Saya tak ada kaitan pun dengan Anwar Ibrahim. Saya tak ada kaitan pun dengan Haji Hadi. Tapi mana yang saya... yang penting faham. Mana yang saya nampak. Sebab apa? Kenapa kerajaan bagi 300 liter? Kalau dia bagi lebih. Orang kaya suka-suka hati je pakai lebih korang. Tahu tak? Sebab kalau dia bagi unlimited. Dia bagi unlimited. So, tahu tak? Orang-orang kaya tu, seronoknya. Orang-orang kaya dekat Malaysia ni seronok.
Sebab apa? Sebab dia dapat harga murah korang. So, itu tidak adil korang. Keadilan ni bukan sama rata korang. Keadilan bukan sama rata. Keadilan dia kena letak kepada yang betul. Sabar Kalau awak letak sama rata, memang kalau contohnya, hello, morning, terima kasih hadir. Kalaulah awak letak sama rata, you tahu tak? Kalau awak letak sama rata, ada orang dia guna. Orang-orang kaya dia guna. So, kerajaan kena bayar lebih. Sebab apa? Orang kaya ambil kesempatan. Orang-orang yang businessman yang banyak duit ni, dia ambil kesempatan terhadap terhadap subsidi-subsidi yang kerajaan bagi percuma ni korang. So, sepatutnya orang-orang kaya ni tak perlulah ambil subsidi bantuan daripada kerajaan korang. Tak perlu. Kalaulah saya ni gaji 30-40 ribu sebulan, saya tak kisah pun. Saya tak kisah pun minyak RM2.60. So, tapi kerajaan ni dia bijak. Dia tahu rakyat Malaysia ni kebanyakan dia guna memang banyak tu je. Paling kuat pun. Kalau pergi kerja, balik kerja, macam saya sendiri. Balik kerja, pergi kerja. Sabar. Tak habis pun 200 korang. Sebulan. Tak habis pun RM200 sebulan. Sabar. So antara tu saja orang-orang miskin ni, rakyat-rakyat biasa ni yang kebanyakan tahap tu saja yang menggunakan minyak tu. Memang tak ada masalah korang. Yang ada masalah tu orang-orang kaya. Dia nak ambil juga subsidi raya. Itu masalah korang. Boleh? Boleh korang? So, saya dah 9:30 dah korang. Saya kena tutup dulu korang. So, saya rasa rakyat Malaysia faham apa yang kerajaan buat. Tahniah kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kepada kawal tak ada lesen naik motor pergi kebun beli minyak. Untuk beli minyak lebih dari 300. Yang mana duduk kampung ni korang? Ni ada orang duduk kampung macam mana ni? Sebelum ni pun awak tak suka tau. Ni yang duduk kampung ni, yang beli minyak botol ni. Sabar. Okeylah bro. Sabar. Ni saya tanya ni. Sebelum ni awak tak cek pun. Ni tahu tak sebotol tu berapa ringgit? Sebotol tu berapa ringgit? Kan? Yang duduk kampung ni. Nak bising apa? Beli aje lah. Nak bising apa? Ni yang potong-potong rupuk ni. Kan awak potong rupuk tu dapat keuntungan. Beli aje lah. Tak ada masalah. Kerajaan nak bagi kepada yang ada kereta, yang ada lesen, yang memandu korang. No, terima kasih. Betul awak cakap. Tapi orang pembangkang tidak begitu. Ya, itulah masalahnya. Sabar. Ini masalah ni korang. Ini masalah. So, beli je lah. Kan botol tu kan, naik sikit je. Orang kampung pun dia meniaga botol tu pun, dia pun nak untung juga. Sabar. Dia pun dah dulu boleh beli banyak. Nak meniaga kat kampung. Steady boleh masuk. Jeffrey, Dulu you tahu tak, orang jual dekat kampung ni, jual botol ni, memang dia orang lah dapat keuntungan banyak tau. Kau subsidi rakyat tau. Tapi hari ni dia tak boleh dah. Dia hanya dihakkan 300 je dia beli sebulan. Kalau dia ada isteri, dia ada lesen, mungkin 600. Anak dia ada lesen, mungkin 1,900 liter. So, dia jadi hak dah. Dia susah dah dia nak keuntungan. So saya rasa tak ada masalah kepada orang kampung. Tak ada. Awak terus saja membeli. Kalau awak dulu beli RM3, awak minta lah kurang sikit boleh tak? Saya nak beli RM2 je. RM2 je. Jelas dia tak ada masalah sebenarnya. Kampung tu tak ada masalah So tapi puak-puak pembangkang saja dia macam pusing. Dia nak burukkan kerajaan, dia pusing. Jom sambung kerja bro. So saya ada kerja lain ni Jeffrey Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudi singgah. So saya rasa dah jelas dah jelas apa yang saya jelas ni So saya ada 3-4 minit lagi. Ada soalan tak korang? Saya ada 3-4 minit lagi ni.
Saya ada 3 minit 40 saat. Ada soalan tak? Jadi lanu saya. Jelas sangat bro. Pandai boleh nanti awak Jeffrey bagi tahu kepada rakyat, kena bagi tahu dekat keluarga awak kebaikan kerajaan hari ini. Awak kena kekalkan kerajaan hari ini. Jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang nak lagi parti Islam tu. Jangan undi parti Islam. Betul-betul biar orang kampung mampu no. Haling, janganlah macam tu. Contoh dulu dia beli RM3, boleh je RM3. Alah RM3 boleh je. So beli je lah RM3. Apa masalah dia? Naik sikit pun. Pergi makan chicken chop boleh. Pergi makan nasi goreng kampung boleh. Sabar. Naik sikit pun RM3 pun. Aduhai. Kecoh satu TikTok ni. Puak-puak pembangkang duk heboh. Naik sikit. Naik 55 sen. Kecoh satu TikTok ni korang. Cerita naik 55 sen. 55 sen je gong. Pergilah bayar. Pergi mesin rupuk tu dapat duit. Awak dapat untung. Abang lidah pendek. Tu lawak. Inilah puak-puak pembangkang. Dia tak ada kerja lain. Dia cari orang ni lidah pendek, hidung kepek lah, mata berair lah. Inilah masalah puak pembangkang. Kalau jenis penjelak ni apa pun betul. Tak ada kaitan. Saya rakyat Malaysia. Saya mewakili 32 juta rakyat Malaysia. Saya nampak kerajaan hari ni bagus. Nampak tak? Kerajaan dah turun harga minyak. Saya kena bercakap benar korang. Saya kena bercakap benar. You cakap ikhlas ke? Ya, saya ikhlas Haling. Saya cakap benar ni. Awak tak nampak ke Haling? Minyak turun. Tak nampak ke? Jangan pusing. Pihak pembangkang memanglah dia nak cari keburukan. Sepatutnya awak sebagai orang Islam tengok dulu kebaikan. Kalau betul-betul buruk, barulah kita tolak. Ni jelas baik Jelas daripada RM2.05 turun kepada RM1.99. Jelas baik. Turun, bukan naik, turun. Tapi kalau awak pergi pusing, pergi fitnah, ya Allah, inilah puak pembangkang korang. Boleh tuan Boleh? Jelas Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih korang yang sudi singgah. InsyaAllah yang mana belum follow korang. Saya ni tak boleh tiap-tiap hari buat live. Saya kena kumpul dulu. Terbaik bro. Itu yang sebenarnya. Ya. Terbaik. Awak kena jangan terus nampak negatif. Awak kena positif dulu. Pergi cek, dengar betul-betul dulu. Tengok apa yang kerajaan nak buat. Jangan terus negatif korang. Jangan terus nak cari. Mana salah ni? Mana yang salah ni? Jangan terus nak cari. Benda yang baik kita kena cakap betul. Oh, baiklah Anwar Ibrahim. Kena cakap betul. Jangan benda yang baik Anwar Ibrahim buat, awak pergi kata, nak tunjuk dah tu. Jangan kata nak, tak boleh macam tu korang. Ya dah habis dah. Saya tak boleh lama ni. Sebab apa? Sebab saya kena pergi nak beli barang ni. Nak beli barang. So, saya rasa setakat ini dulu saya punya live. Kita jumpa lagi. Yang mana belum follow dulu korang. Saya tak boleh lama-lama Saya tak boleh lama-lama sebab saya kalau setiap hari saya buat live, nanti masalah kepada saya korang. So, kita jumpa lagi korang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.